Tunjuklah, tunjuklah. Tengah cari si. Oi. Cepat, go. Hey, what's up everybody? Welcome to FNC. Sekarang kita Gelap weh. ada program hari ni. Kalau video lepas kita pergi review cerita Libang Libu. Ya, jadi hari ni kita ada lagi satu filem nak kena review. Filem tempatan. Memang kita akan review filem-filem tempatan je. Nak tahu filem apa? Korang akan nantikan selepas ini, okey? Jadi satu boleh satu-satu. Cepatlah. Sabar Asad. Lambat dulu ni. Sabar Asad nah. Jangan menekan. Nak ambil beg pun nak bergaduh. Lebih aku sekali duk. Sabar lah. Dah lah benda ni tak ada pin. Nak kena pegang. Ni kawasan rumah Atuk Memang kawasan okey. Macam nak buat paranormal. Panorama. Beg aku mana? Ni kawasan rumah Atuk Kalau siapa-siapa nak tahu ni kawasan rumah Atuk. Ya. Kawasan dia memang agak nampak macam cerah sikit lah. Flash kot flash. Sebab flash. Bukan cerah. Ceras Cerah sikit lah. Sebab memang ceras. Get out. Jom lah. Ui. Sagat exhaust je. Exhaust. Okey. Tayar dia sangat tayar dia. Tayar. Dia punya rantai motor sangat. Cepatlah orang tunggu lama lah. Dah. Tu je kan bang kau. Dah. Okey jom balik. Sekarang kita nak ke Aduh. Tak cancel. Guys. Kita terus ke konten. Ingat kata kereta dah. Betul kan kereta kan? Tengah azan Betul. Boleh cut jap tengah azan. Okay guys, sekarang kita dah sampai dalam kereta. Aku. Driver kacak. Aku nak bayar terus. Driver kita. Driver kita nak tengok tak driver kita siapa? Oh, gelap sikit. Oh, ini dia driver kita. You dah don't serve tu. Cik, tengah cari apa tau? Tengah cari Tak nampak pula. Oh, gelap tu. Tak nampak tu. Sekejap kita. Tengok buat apa tu? Nampak tak? Tak tahu lah nampak ke tak. Tunjuklah. Tengah cari seat. Okey. Kita ada 6 orang. Okey. Sekarang kita on the way to rumah someone special. F. Jadi dah sampai nanti kita rekod balik. Dah pening kereta ni. Bye. Bukan kita kawan je ke? Kau dan aku sudah ditakdirkan bersama. Okey. Nampaknya seorang budak yang tak ada kerja turun daripada kereta dan dia pergi main bola dengan orang tak kenal. Dia tak sedar orang sini dah sampai dah naik masuk kereta ni. Oi. Okey dah. Okey. Dah lah tu main sini. Oh tak ke? Oh. Dia ni main bola. Weh dah ni. Main budak-budak ni. Okay, kita dah sampai kat tempat makan kat sini. Baru lepas main bola tadi, ada nampak footage saya yang paling macam Ronaldo kat situ. Jadi sekarang kita nak order something yang special kat sini. Apa benda yang special? Kita tengok apa benda yang special, okay? Jom tengok.
Ikhlaskanlah. Kalau itu yang terbaik, kau dah bagi ruang, kau dah bagi masa, kau dah bagi diri sendiri lebih daripada sepatutnya. Tapi kalau akhirnya kau juga yang tinggal dalam sepi, itu bukan salah kau. Itu petanda kau dah terlalu lama bertahan dalam tempat yang tak pernah pilih kau untuk tinggal. Tuhan tak akan minta kau lepaskan sesuatu kalau dia tahu kau masih perlukan. Tapi bila dia mula jauhkan, mungkin tu cara dia nak selamatkan. Kita cuma nampak sikit je sekarang. Okay, kita orang baru lepas makan. Yang ni ada kucing Oyen jeli lidah. Memang dia ada kat sini lah, dekat key house ni. Banyak kucing kat sini, boleh datang tengok-tengok kucing. Yang ini ada kucing gemuk, tengah jilat-jilat bulu, tengah bersihkan badan. Memang sihat-sihat kucing kat sini. Sebab sini mungkin dah makan kan. Jadi tengah-tengah makan, kucing lalu bagilah makanan yang tak habis tu, sisa-sisa. Memang dia orang ni suka makan. Ni ketiak siapa ni, Masyamnya. Okay, yang ni tengah kemas-kemas, nak gerak. Sebab kita orang punya pawagam dah start sekarang ni, wayang. Dah lambat sekarang ni, tengah nak kejar-kejar masa. Yang ni siapa pula ni, handsome-nya. Okay, nak gerak. Okay, kita jumpa dekat wayang terus. Okay, bye semua, bye-bye. Jadi update sikit, kita sekarang baru masuk. Tapi dia orang tengah ambil apa nama popcorn sana. Okay. Jadi sebenarnya kita dah lambat ni. Boleh tahan 20 minit juga lambat. Jadi kita akan terlepas beberapa scene awal lah. Tapi tak apa, layan aja. Let's go. Okay, sekarang kita dah kalut sekarang ni. Kita dah lambat, Allah Akbar. Sampai selipar pun tercabut. Kita kat mana? Cepat, go. Laju, cerita dah start cerita dari sini. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay. Hey semua, kita dah habis tengok movie tadi. Cerita Terung. Bukan Terung. Terung tu lain. Cerita apa? Tenung. Oh, Tenung. Yelah, kau seorang je lah betul. Bukan Tenung. Cerita apa? Cerita Tabung. Bukan Tabung, Tarung. Kita tengok cerita Tarung tadi. Cerita dia macam ni. Masa ni saya tunjukkan sikit. Bukan. Kita bukan nak cerita, bukan tengok action. Nak tunjuk sikit je. Sikit je. Sikit je. Okay, so Okay. kepada Abang Daniel, boleh tak bagi rates? I think it's also the good movie, okay? The action movie, the fight and the quality, the top actor, the everything. Okay, cukup. Jadi untuk aku bagi 9/10 lah. Kenapa 9? Sebab tadi masuk lambat. Sebab 9 bukan 10. Sebab tadi masuk lambat. Jadi pesanan untuk saya kepada viewer yang tengok ni, Sebelum pergi wayang jangan lepak. Kalau kita betul. Yang kedua, kalau awet korang, partner korang ajak korang tengok, korang jangan bagi bawa. Sebab dia bukan nak tengok cerita Tarung pun, dia nak tengok seksi-seksi tu. Macam kau lah, Sado. Nampak? Sado. Ajak je. Ada awet ajak je. Ya, penting kan. Penting sabarlah, tak habis cakap. Ya, cakap lah. Kau cakap bukan dengar pun. Ni. Okay, macam mana? Sini. Kau pula. Macam mana cerita tadi? Cerita tadi macam mana? Kau ajar makan kunafa dia. Kunafa sambal. Masuk part kunafa je tinggal. Kena buang lah tu. Aduh. Buang nak rasa. Yang watak favourite, watak Atta Halilintar. Woi. Bukan Pelakon. Pelakon. Ya, rate cerita. Teruskan. Jangan abaikan. 8.5/10. Sebab kenapa 5 tak ada? Laki-laki tidak mengejar wanita, laki-laki mengejar mimpi. Tapi dia adalah mimpiku. Okay, itulah review daripada belum lagi, sini kau pula. Ya. Okay, kena macam mana cerita tadi? This is my second time. Dia second time, dia dah 2 kali tengok. Cerita Tenung. Apa kau? Why are you looking at me like that? Bukan. Telekung. Seram gak lah. Seram. Part mana seram? Time dekat club tu. Part oi, gila seram gila part club. Jadi siapa-siapa yang nak tengok part club tu tolong masukkan selimut dalam baju lah. Ya. Ya, rate cerita? Rate 6-7. 6-7. Watak paling favourite. Watak paling favourite
Kunafa. Mantap. Atuk nak review Atuk. Akan pula cepat. Ini Atuk kita, dia nak review cerita sikit. Okay, macam mana pandangan atau pendapat dengan cerita? Tak tahu lah. Kena repeat lagi lah, baru faham sikit. Sebab tengok pun dah setengah cerita dah tadi. Masa lambat. Ni satu aku tadi watak pertama. Watak yang favourite dalam cerita tu, watak favourite. Biasa Zuhari fan bro. Yeah. Nation dia memang aku tahu. Adik dia best lah, mantap lah. Rate cerita. Tak rate lagi. Rate cerita. Boleh lah 4.5 lah. Per 5. Okay. Dia macam 9/10 juga ah. Okey lah, itu saja review daripada kami. Oh, ni cameraman nak? Tak nak cameraman? Tak nak. Okey lah, itu review daripada kami. Cerita the best. Jadi tontonlah di Pawagam berdekatan dengan anda. Okey, kita gimana lepas ni? Nantikan. Bye. Sekarang kita baru habis. Kau ni wayang. simpan mic lagi lah. Tak apa, biar tak payah mic lah kali ni. Tak sedap. Jadi kita akan ke mana? Okey, kita akan watch out. You head. Borak apa lah minggu ni. Kita akan rasa macam pulang kot. Ke 12 kan? Belum ni. Hi everybody. Kita sekarang dekat Mitolak. Bukan. Mi apa? Mi tarik. Tarik. Sebab apa dia panggil mi tarik? Kau tengok ni. Kita zoom kat situ. Nampak tak? Oi, lain macam tak? Macam lain. Okey. Korang semua order apa ni? Order apa? Wish. Order apa? Benda yang paling special kat sini. Apa tu? Nantikan lah. Hati ai. Aish. Hati ai. Masing-masing muka lapar, masing-masing muka mengantuk, dah penat. Sekarang baru pukul awal lagi. Bagus pukul Pukul berapa? Jam sekarang menunjukkan pada jam 12.43. 12.43. Okey. So dah kat pukul 1 dah. Tapi muka masing-masing steady lagi. Sekejap lagi kita orang nak gerak ke genting. Genting cantik. Tak. Genting, lepas genting mungkin kita akan lepak dekat Ipoh kejap lah. Ipoh kita akan kena dengan nasi ganja sikit. Breakfast nasi ganja. Awak esok memang tak ada apa-apa lah. Esok saya kerja. Oh kerja. Tak MC. Kerja masuk pukul apa? Sempat. Breakfast pukul 7, kerja masuk pukul sempat ngam-ngam. Masuk kau pukul 8? 9. Okeylah, kita jumpa lepas makanan dah sampai. Okey. Bye-bye. Cerita dia tadi dalam 12 lebih. Sekarang dah pukul 1 baru buka makanan budak ni lah. Jadi kalau apa-apa plan tak jadi, kita tahu punca dari mana. Saya seorang yang menikmati lambat lah maksudnya. Takut nanti pergi mati. Masa makcik tadi dia lembat aku punya ayam. Tengok semua nak habis lah benda. Air, makanan. Dia baru nak start. Okay everybody, kita hari ni, itulah program kita hari ni. Awal-awal tadi kita pergi ambil semualah budak-budak ni tadi kat rumah masing-masing. Lepas tu kita lepak dekat mana? Apa nama tempat tu? KKYC? Key House. Sorry. Lepas tu kita dah lambat untuk ke wayang. Memang rushing, betul-betul rushing. Sampai tak tahu nak masuk ikut pintu mana. Masuk-masuk pun cerita dah tinggal separuh. Kita tengok cerita apa? Sedih betul lah. Kita tengok cerita apa? Tengok cerita teruk. Bukan. Jerung. Tepung. Kita tengok cerita tarung. Okay. Siapa-siapa yang nak tengok cerita masih ditayangkan di Pawagam sekarang ni. Memang best. Support cerita tempatan kita. Betul. Memang best. Cerita yang action. Jadi lepas tu kita makan di kedai ni, mi tarik. Ya. Mi tarik di Jalan Sultan. Memang sedap lah. Siapa-siapa nak makan mi tarik malam-malam, kat sini dia buka sampai pagi. Betul lah sampai pagi Sampai pagi. Tak tipu Tak tipu. Okay. Itulah dia. Jadi jom masuk sekarang ramai-ramai. Nak jadi Masuk. Pos. Okay. Masuk tak semua? Okay, sedikit kata-kata. Jalan-jalan sampai ke Pekan. Sampai ke kedai membeli roti. Terima kasih kerana menonton kawan. Kita akan jumpa di vlog yang akan datang nanti.
Swap.